Beli yang pertama ni pakaian harian ni pun nak pakai. Dia bukan perlu elok Pak Long, yang pentingnya tutup aurat. Pak Long nak beli hak mahal-mahal itu tak ada lah Pak Long. Kan? Mak Long pun janganlah duk minta ni baju raya abang tak mau beli kat Kamdan, nak beli kat Gulati Studio. Semeta sampai 2-300 Mak Long nak pergi cari mana? Beli kain mahal nak mampu haram tak tutup aurat, nak buat binatang apa? Dosa Pak Long. Ni saya nak abang kat suami noh. Ni. Ha mana duk lena jaga. Mungkin nak abang. Dengar saya nak abang. Mana-mana suami yang membeli pakaian kepada isterinya, kepada anak perempuannya yang tidak menutup aurat, haram, berdosa. Bagi duit dekat bini 800 pergi beli baju raya. Baju raya tu ya Allah Pak Long. Kain tu dia belah. Bukan berapa inci, berapa hun dia lagi nak sampai atas tu Pak Long dia belah. Kes tu yang Pak Long pergi mayang raya sampai-sampai Tok Khatib duk baca khutbah dah. Pak Long pula duk celaru. Mujuk dan dia kata. Baru baca khutbah. Dia duk celaru dah. Raya dengan Jumaat. Dia pipi sampai dekat Masjid Syarifah Fatimah. Tok Imam duk baca khutbah. Dia urut dada. Dia kata mujuk lagi. Aku dia ingat tak dana. Mayang Jumaat bodoh weh. Khutbah dulu baru semayang. Ni raya. Mayang dulu baru khutbah. Dia keluar awal dah. 3 hul lagi nak sampai tu dia berhenti. Dia kata sakat ni main mana. Berdosa Pak Long. Pergi beli kain lagu tu berdosa. Yang menutup aurat. Mak Long, kalau suami Mak Long tak mau beli baju dekat Mak Long kerana baju tu mendedah aurat, dia tak berdosa. Abang nak baju ni? No. Abang takkan bagi duit, abang takkan beli. Kalau kehendak kamu adalah baju yang mendedahkan aurat, abang hanya akan beli baju yang menutup aurat. Kerana apa dia? Itu tuntutan syarak. Yang kedua, baju Pak Long kena beli pakaian, kena beli dekat bini apa dia? Pakaian untuk lepas beribadat tu. Tu lepas duk pakai tu, telekung. Yang ketiga,